Adakah penyatuan Melayu satu-satunya jalan untuk tumbangkan Pakatan Harapan dalam PRU akan datang? Sejak kebelakangan ini, kita dengar semula suara-suara daripada pimpinan UMNO dan PAS yang bercakap tentang keperluan menghidupkan semula muafakat nasional. Naratifnya sama, demi penyatuan ummah, demi mempertahankan maruah Melayu dan Islam yang kononnya semakin tercabar. Tapi mari kita realistik. Dalam politik, semua percaturan akhirnya tentang kuasa. Cukuplah kita terperangkap dengan skrip emosi bangsa dan agama tanpa melihat angka dan rekod sebenar. Dari segi angka, situasinya jelas. Dalam parlimen sekarang, PAS ada 43 kerusi, UMNO pula 26 kerusi. Jika digabungkan, jadi 69 kerusi. Untuk bentuk kerajaan, mereka perlukan lagi 43 kerusi tambahan. Dan jujur cakaplah, aku tak nampak bagaimana UMNO dan PAS boleh tambah 43 kerusi lagi dalam PRU akan datang. Memandangkan sokongan pengundi Melayu sebenarnya sudah hampir maksimum. Kalau tambah bersatu pun, yang ada sekitar 26 kerusi. Jumlah keseluruhan hanyalah 94 kerusi. Masih kurang 18 kerusi untuk bentuk kerajaan. Jadi dari sudut matematik sahaja, penyatuan Melayu ni pun belum tentu cukup. Sekarang kita tengok pula sejarah antara 2020 hingga 2022. UMNO, PAS dan Bersatu pernah mentadbir bersama. Tapi apa hasilnya? Dua Perdana Menteri dalam masa tak sampai 3 tahun. Politik tak stabil, ekonomi hilang arah, pelabur pula hilang keyakinan terhadap negara. So soalan jujur perlu ditanya, adakah ini model yang kita nak ulang lagi? Lebih penting, sejarah juga menunjukkan bahawa mana-mana parti yang membentuk kerjasama dengan PAS perlu sedar satu hakikat. PAS bukanlah rakan kongsi yang mudah. PAS ada agenda sendiri dan mereka tak pernah segan untuk mengatur langkah lain jika ia lebih menguntungkan kedudukan mereka. Sebab itu, walaupun secara teori, 3 parti Melayu ini mungkin cukup kerusi lepas PRU 16, tetapi secara praktikal aku tak nampak mereka mampu duduk semeja dan mentadbir dengan stabil.